Kita tengok pantai tu memang dia tebal. Kira nasib baik abang driver kita dia kuat kat tangan dia biasa pegang-pegang benda-benda berat. Tengok dia tedap dia pegang sedah dia tarik sedah. Tapi kalau kerak-kerak pun penat ke lah sekali-sekala boleh. Okey, misi padi 15.45 dia nak tarik ni. Hak lekat 8060. Kalau boleh driver tak melekat. Tapi kalau nanti nak buat macam mana lubang hak di tengah ni dia tak ada batas apa. Selalu hak nak lekat ni dia penyurung-penyurung batas tepi-tepi hak tempat-tempat hak tak kering lah. Ni dia tak boleh nak gerak. Dia turun-turun tu dia kerak padi, dia potong padi, tiba-tiba dia terjatuh kubang ni dia lekat. Kalau boleh dia pun tak melekat macam padi kan. Driver pun tak melekat. Tapi tu nak buat macam mana dia lekat juga. Lubang ni dia lubang yang tak boleh nak gerak. Selalu hak nak lekat tu macam penyurung-penyurung batas. Dia jadi tepun talah liat mengeliat. Tapi hak ni dia macam lubang yang tak boleh nak gerak. Boleh gagah sebab trek belah ni dia dah pacok naik tak parah tu yang dia tarik ke depan. Kalau trek belah ni ada sengit sebelah jatuh lubang kubang. Itulah kalau boleh dia pun tak melekat ni nak kerak padi cepat-cepat. Kalut ni padi duk kalut. Banyak lagi duk masak ni. Nasib bila lekat pun ada sebiji lagi mai duk bantu kan. 15.45 ni tak apa. Kok mai sebiji lagi tak apa. Boleh gagah kalau musim ni. Dia kalau dia tak lekat dia rosak, kalau dia tak rosak dia hujan. Duk pusing kot tu lah. Kesian tengok mencabar. Dia cabaran dan dugaan musim padi lagu tu hampa. Okey, kalau kita tengok tahun ni mungkin beho dah bekas cuci beho ni, dia lorong beho kalau lorong tayar beho tengok lorong dia dalam. Mungkin beho dah cuci dah trek dah sikit. Beho nak tarik pun dengan kot tak boleh juga. Depa kena buang selut ke apa ke dulu. Tu yang trek duk panggung naik dah. Depa nak tarik ke depan. Depa nak tarik ke depan. Tak apa dah. Depa nak tambuh kayu lagi. Rasa boleh insya-Allah boleh naik. Moga dia memudahkan urusan lah. Mungkin boleh naik cepat-cepat. Sebab potuan bendang pun kalau boleh nak kerak cepat-cepat dah ni. Sebab lo ni bermusim dia berjam balik. Takut pada rebah. Takut pada rebah ke apa kan. Tang ni ada kubang. Tang ni ada kubang kat ni. Kubang ni dia depa dah elok dah. Depa tak turun mai kubang ni. Dia tak lekat. Tang ni ada ikan puyu. Ikan puyu ada tu. Tang tu dia ada ikan puyu. Tang ni dia ada ikan puyu kat ni. Dia lubang ikan puyu ni kadang-kadang dalam lah kan. Tapi nak buat macam mana. Kalau boleh depa nak kerak habis ni. Sayang padi kan. Padi elok kan boleh tak ni kan. Tapi itulah depa kalau boleh kena elok jugalah. Kalau depa main terjun tang ni mungkin lekat tang ni. Tapi elok tang ni lebih lekat tepi dia pula dah. Dia macam jangkit. Kalau boleh depa tak melekat lah kan. Dia macam kubang ni dah cuba elok dah. Tengok. Ni bukan kubang ni. Kubang lubang. Tang ni dia dalam. Nak kata dalam. Tak dalam. Tapi tak boleh nak agak lah. Bila dia kerak padi. Dia padi daripada belakang ke depan. Tu yang tak boleh nak agak. Ni bekas beho ni. Bekas baket beho. Dia dah tekan main dalam ke lah. Jatuh kaki nanti boleh gagah. Tang ni dia trek tu duk panggung naik dah. Tak apa dah. Trek tu duk panggung naik. Boleh gagah dah. Apa tu? Kira sepoket nampak dah. Poket apa perau tu kan nampak. Kalau nampak boleh gagah dah. Tak apa dah. Dia tak isap selut liat tu dia tak isap dah. Tapi mungkin lagi kot dia tabuh kayu. Dia tambak kayu tu. Dia tekan. Dia pijak atas kayu tu. Mungkin dia kenjuin naik. Tak apa dah lah. Cuma belah nu lah. Belah nu dia trek dah ni sikit. Trek dia macam ke dalam lubang. Kubang lubang tu sikit. Dia pun mungkin nak kena buh. Nak kena korek apa. Buang selut sikit kan. Tapi tak sat banyak lah. Kolek apa duk. Kolek apa duk buang. Kolek apa duk buang selut apa. Dia pada buat lorong tu nak masuk kayu. Tantu dia pada buat pijak untuk buat lorong tu nak masuk kayu tantu. Kayu dia memang kena buah kayu. Kalau tidak tang ni dia dalam sikit. Dia kenjir dia terjatuh kubang tu yang dia sengit sebelah. Lorong macam kawit Dia sengit sebelah. Kacau. Behu mai dah cuci bang nah. Cuci dah semalam. Tak apa dah. Okey. Nama pak tak ada bau. Oh. Behu weh. Oh, behu dah. Kan. Aku dia 2 belajar. Oh. Belajar. Tak apa dia tang ni dia nak kenjuin naik dah. Trek tu dia jadi pacok kat atas. Dia pacok kat atas tu yang dia nak tarik ke depan tu. Tu yang dia nak tarik ke depan. Kalau dia tarik ke belakang takut dia jatuh kubang ni lagi dalam. Tu yang dia nak tarik ke depan. Dia macam pacok trek dia pacok terangkat ke depan. Dia pacok langit ke depan. Tengok abang-abang kita. Bukan senang apa nak buat bendang apa.
Dia cabaran ni mesti pada lekat ni nasib baik ada abang-abang kuat kita. Kalau tak ada depa siapa nak buat nak arak drebo saja pun tak larat, letih drebo pun letih kelah. Mana dengan lekat nak tambah rantai lah apa kan. Okey, depa buh kayu. Lepas tu sat gini mesin padi ni, track tu dia akan jalan atas kayu tu dia akan tangkap tanah. Dia tak akan berkuban dalam lagi lah. Ni bekas beho dah cuci selut tang ni lah. Dia cuci selut dia main tempek tepi ni. Dia jadi macam kolam sikit lah. Tapi taklah kolam dalam kan. Dia kolam sikit lah. Tapi hak ni kita tengok dia selut ni dia jadi selut tanah liat. Dia tanah liat mengeliat je. Rupa macam dia plastisin tu. Macam nak buat pasu tu. Dia hak dalam tu dia ni. Macam nak buat pasu tu. Dia liat mengeliat gam ni. Daripada cuba korek lah. Korek. Dia kena pakai behu lah korek kan. Pakai cangkui pun dia mengeliat, melekat. Tengok mesin padi ni stiker dia strike dia tu lawa. Pandai dapat merah hitam lah. Payah nak jumpa stiker-stiker ni. Aircon apa dah aku tengok ada tu. Kompresor ke apa? Orang bocat ni. Elok. Apa tu kan? Orang bocat. Oh, bocat lah? Cak balik ni. Oh, elok kan lah? Elok. Cara cat dia, strike dia tu elok. Leman, nama dia Leman. Ebra nak rekam Ebra. Ebra tahun oh ni belum. Nasib baik ada kolek ramai dia perlu bantu kalau nak arak drebo saja orang tak larat letih drebo letih lah. Nasib baik ada ramai kawan-kawan pun pakat mai tolong orang. Bukan mudah dia mesin padi dia tak lekat. Kalau dia lekat kali ni terjun kubang ni dia kena pakat-pakat tolong kau dia kadang-kadang nak arak drebo pun tak boleh ke tak larat. Drebo pun letih ke lah. Tapi ada 2-3 orang kan boleh tolong bubuh kayu apa ni. Dia tambak balik. Dia tambak kayu tu nanti dia tekan track tu dia duduk atas kayu tu dia pijak dia kenjun naik tak apa dah. Tu yang dia nak tarik ke depan tu. Nak tarik 1545 ke depan tu. Tu dia duk ikat apa tali ataupun gundi dekat tayar tu. Dia nak tambak ikat gundi dekat tayar tu supaya dia melekat dengan tapak track tu. Dengan kayu tu dia tambak sekali. Tu yang daripada ikat tu. Kalau tak ikat tak boleh aku dia terkeluar tayar tu, terkeluar. Dia lucu lagi. Lagi nak kena buh pula. 2-3-4 kali. Tu yang daripada tambak ikat tu. Okey, kita tengok. Boleh tu. Okey, saya duduk tengok belah ni lah track dia mencabar sikit. Belah ni dia duduk pacak naik dah. Tu yang daripada perosah belah ni dia duduk perosah belah ni. Apa behu pun mungkin semalam dah cuci dah. Selut dia tak tebal sangat. Dia ringan sikit lah track tu. Dia ringan sikit. Lepas tu depa pun cuci ke sikit. Nampak dah poket track apa tu. Tak sangkut ke gearbox bawah tak sangkut tengok boleh. Cuci gearbox. Cuci gearbox depa pun pakai cuci dah. Ramai dah pakai duk cuci apa sama orang. Sebab depa dah boleh-boleh ke tolong drebo. Tidak nak arak drebo seorang pun tak larat. Drebo letih. Dia berhenti tu. Letih.